Sekali lagi, benarkah solat dapat mencegah fahsyah dan mungkar seperti zina? Benarkah ia janji Allah? Alangkah bertuahnya jika muda-muda lagi kita dah tak malas solat, senang nak solat dan suka solat. Jadi bagaimana nak dapatkan rasa sedar dan insaf itu? Kita sedar bila kita cakap benda ni, anak-anak muda mungkin tak suka, tapi terpaksa. Zina dan solat, apa kaitannya? Besar, kaitannya besar. Mungkin kita tak perasan, tak apalah. Beri peluang saya bahaskan sedikit. Dan anda nilaikan, putuskan. Dulu, berapa tahun dulu, saya bersama satu kumpulan yang adalah sedikit jiwa untuk beramal ma'ruf nahi mungkar. Kami turun sekitar Bandar Melaka untuk cegah maksiat, iaitu halwat atau awalan zina. Banyak kali jugalah, khusus di hujung minggu. Seperti Sungai Melaka, Pantai Kelebang, Dataran Palawan, Pantai Puteri dan lain-lain. Masa tu, malam di Bandar Melaka memang hidup. Indah dengan lampu yang warna-warni dan macam-macam aktiviti. Banyaklah pelancong termasuk orang Islam kita. Ramai jugalah couple pasangan muda-mudi yang datang sama ada daripada Melaka sendiri atau luar Melaka. Seperti Negeri Sembilan, Johor, KL, Selangor, Perak dan sebagainya. Kadang-kadang datang berkumpulan, tapi ramai juga yang datang berdua-duaan. Inilah masalahnya. Jadi banyaklah temu ramah kami lakukan. Kami yang ramah lah, mereka tak ramah. Ialah kacau daun. Tapi jangan salah faham. Kami tak pukul, kami tak tangkap atau bawa kat kubur. Kami beri tazkirah, nasihat, penuh kasih sayang. Percaya? Kami tanya mereka, cuba fahami mereka. Tapi adalah ketegasan dan peringatan. Lepas selesai, kami minta mereka beredar, balik. Apapun maksiat pada masa itu perlu dihentikan. Mesti ditamatkan. Banyaklah kisah-kisah menarik. Nantilah pada kesempatan lain saya cerita. Fokus kami masa itu ialah untuk datangkan kesedaran secara menyentuh perasaan. Bukan nak buat mereka marah. Apa poinnya? Nanti mereka beredar cari pot lain. Buat apa kan? Baik, kita serius. Sebenarnya, saya nak tanyalah, bila mereka berlega-lega berada di situ, berdua-duaan, pukul 12 malam, 1 pagi, 2 pagi, apa agendanya? Lepas tu nak ke mana? Tidur di mana? Subuh esok macam mana? Kita sedar, bila kita cakap benda ni, anak-anak muda mungkin tak suka. Tapi terpaksa. Kes halwat, zina, kelahiran anak haram masih tinggi. Kami tahu kami tak mampu nak datang setiap malam untuk buat kerja cegahan macam ni. Tak mampu nak pergi semua tempat sunyi. Jadi akhirnya kami tulis buku supaya pengalaman kami dapat dibaca oleh seramai mungkin orang Islam kita. Abang, kakak, ibu, bapa dan semua. Supaya ambil tahu, ambil berat, cakna pada benda macam ni. Buku ini hasil infak bersama, jadi bukan untuk jual. Masih ada stok pada saya. Nantilah saya bagi tahu bagaimana nak dapatkan buku ini. Bagilah anak muda dan remaja kita baca. Buku ini bertajuk Jom Cegah Zina. Ada pelbagai bentuk pendekatan untuk cegahan hati dan fizikal. Tak sama dengan buku-buku lain yang bincang pasal zina atau cegahan zina. Buku ini santai penyampaiannya dan sesuai untuk anak muda. Baik, kita tutup dulu kisah halwat atau prazina ini. Boleh? Apa pula kaitannya dengan solat? Zina tu satu benda buruk, jijik, hina, kotor. Solat pula satu benda indah, ibadah dan makanan rohani. Baik, dengarkan satu ayat ni dulu. Wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 45. Dan satu lagi ayat, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kepada kerosakan. Surah Al-Isra, surah ke-17, ayat 32. Bila kita cuba fahamkan secara mudah kedua ayat itu, maka satu kesimpulan penting dapat dibuat, iaitu solat itu dapat atau mampu mencegah zina. Tapi sekarang ni, bila kita kata solat mampu mencegah zina, persoalannya, benarkah begitu? Saya jawab, ya memang benar, tentulah benar. Itu yang kita faham daripada apa yang Allah sampaikan. Tapi persoalan lain yang menyusul ialah macam tak nampak pelakon zina ni berkurangan? Bukankah statistik zina, halwat atau gejala kerosakan akhlak dilihat makin tinggi, makin banyak? Okey, mari kita saksikan gambaran gejala seksual, khususnya berkaitan zina, halwat dan sebagainya. Bayangkanlah dahsyatnya bila zina berleluasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya antara tanda-tanda hari kiamat
bahawa diangkat ilmu, bertebaran kejahilan, tersebar penzinaan, berluasa minum arak, berkurangan lelaki dan bertambahnya wanita daripada menjadi 50 orang wanita bersamaan seorang lelaki. Hadis riwayat Bukhari, iaitu daripada Anas radhiyallahu an. Kita perhatikan data statistik ini, serius ataupun tidak. 1. Seramai 744 lelaki dan 756 wanita disabitkan kesalahan mengikut enactment kesalahan jenayah syariah negeri Johor kerana berhalwat dan persetubuhan luar nikah antara Januari hingga September 2017. 2. Bagi kes halwat 561 lelaki dan 548 wanita. 3. Bagi kesalahan persetubuhan luar nikah 183 lelaki dan 208 wanita. Kedua-duanya menjadi kesalahan jenayah syariah tertinggi di Johor. Semua ini berkait jenayah dosa besar zina. Ini bagi kes yang ditangkap, diputuskan bersalah dan dihukum, kemudian dilaporkan media. Lazimnya sabitan kes zina ialah dengan pengakuan orang yang berzina. Bayangkan bagaimana dengan kes-kes yang didakwa tetapi tidak disabitkan. Bagaimana pula kes-kes dekati zina dalam bentuk halwat yang terlalu banyak yang berlaku kat luar sana, dan kes-kes zina yang berlaku selepas ia didekati, yang tidak dilaporkan, yang tidak didakwa, yang tidak ditangkap, yang tidak dipantau atau yang dibiarkan berlaku sini sana, tidak dihirau. Jawapannya tentulah lebih banyak lagi, jauh lebih banyak. Statistik tadi itu ialah bagi satu negeri, Johor, pada 1 tahun sahaja, 2017. Itu pun untuk 9 bulan sahaja. Bagaimana pula sejak tahun 2018 hingga sekarang? Bagaimana pula dengan negeri-negeri lain? Melaka, Negeri Sembilan, Selangor dan lain-lain negeri. Kalau tanya kita, mungkin lebih kurang sama je. Baiklah, kita dengar pula satu lagi kajian. 577 kes pembuangan bayi antara 2014 hingga 2018. Antara puncanya kerana kehamilan luar nikah dan kehamilan remaja. 2. Kira-kira 100,000 kes remaja perempuan hamil bawah umur 19 tahun dan 900 kes pembuangan bayi dilaporkan sejak 2013. Hanya 30% bayi itu masih bernyawa. 3. 159,725 kelahiran anak haram didaftarkan di seluruh negara bagi tempoh 3 tahun bermula 2013. 4. Bagi tahun 2010 hingga Mei 2017, kes rogol 13,272 atau 59.7%. Kes cabul 6,014 atau 27.4%. Kes sumbang mahram 1,766 atau 8.07%. Kes luar tabi'i 1,152 atau 5.18%. Macam satu pencapaian luar biasa, bukan? Okey, sebelum tu tekanlah butang subscribe. InsyaAllah ada video-video lain selepas ini. Sudilah juga untuk like, komen dan share. Baik, jadi apa perlu kita lakukan sekarang? Apa cerita semua ni? Tak ada apalah kita nak pelikkan. Segala kelucahan dan ketidaksenonohan di medsos ni seperti terhidang luas. Bahkan kisah-kisah lucah dan jijik dilayan hangat hingga jadi viral pula. Dipanggil untuk sesi podcast lah. Macam-macam. Baik, kita fokus balik. Mengapa solat kita mampu cegah semua kelucahan dan amalan zina atau halwat itu? Mengapa statistik itu seperti tidak menurun sekurang-kurangnya ke tahap yang minima? Mana mungkin janji Allah tidak benar? Tidak mungkin. Mustahil. Jadi pasti ada sesuatu yang tidak kena dengan solat kita. Tidak kena dengan solat kita secara individu atau sendirian, atau tidak kena secara kumpulan besar, masyarakat atau umat Islam. Mari kita perhatikan kemungkinan-kemungkinan yang logik ini. 1. Mungkin statistik zina bertambah sebab semakin bertambah orang yang tidak bersolat. Atau mungkin orang yang terlibat zina itu tidak bersolat. Atau mungkin solat yang dilakukan tidak sampai ke tahap solat yang boleh mencegah atau dapat mencegah zina. Mari kita tengok gambaran gejala pengabaian solat. Dalam satu kajian yang telah dilakukan oleh seorang tokoh motivasi terkenal di Malaysia, Datuk Dr. Muhammad Fazila Kamsa, bahawa sejumlah 80% umat Islam di Malaysia masih tidak menyempurnakan solat 5 waktu dalam sehari. Beliau mengatakan bahawa antara golongan yang kerap meninggalkan ibadah solat ini ialah termasuk golongan para pelajar sekolah. Bagi pelajar-pelajar sekolah menengah, hanya 15% sahaja yang mengaku bersembayang 5 kali sehari. Dan fakta ini menyamai dapatan kajian yang menunjukkan bahawa sejumlah 86.2% responden
mengaku kerap meninggalkan solat. Sekali lagi, benarkah solat dapat mencegah fahsyah dan mungkar seperti zina? Benarkah ia janji Allah? Kalau ia janji Allah, kalau kita yakin ia janji Allah, kita perlu usaha. Kita perlu usaha untuk memahami apakah jenis dan bentuk solat yang dimaksudkan itu. Tahap solat yang bagaimana dan setakat mana pula ramai yang bersolat di tahap yang dikehendaki itu. Iaitu solat yang berkualiti hingga memberi kesan cegahan kepada dosa zina. Kesan cegahan kepada mendekati zina. Jadi kita kena kaji solat kita. Setiap seorang ahli keluarga kita, solat jiran tetangga kita, qaryah kita, taman kita, umat Islam kita. Percayalah, solat tu benda besar. Semua kata tahu, tapi ramai tak sedar atau tak benar-benar maksudkan. Setiap diri kita patut sampai ke tahap atau makam suka solat atau syok solat. Ya, kita berterima kasih atas segala usaha untuk cegah zina, pendidikan dan kesedaran yang dibuat di peringkat sekolah, universiti, kerajaan, NGO dan lain-lainnya. Buku Jom Cegah Zina kami ini mendedahkan pengalaman sebenar kami dalam terjah kapal. Banyak cerita dan kisah live atau langsung daripada tempat kejadian sebenar. Kita bukan sekadar ingatkan bahawa zina itu dosa besar, merisikokan awak kepada api neraka, tapi di dunia lagi dan merisikokan kita kepada banyak masalah dan kesusahan. Mengaibkan, memalukan bukan diri kita je, tapi ibu bapa, keluarga, adik-beradik, takut sampai 7 keturunan. Apalagi zaman medsos ini, lagi gila. Yang gatal merakam atau dirakam, nak marah memang marah, tapi kesian pun ada. Bila satu negara bangsa tahu atau tengok. Akhirnya lah saya fikir cegahan terbaik kepada zina ini ialah cegahan daripada diri sendiri, daripada dalam diri, bina perisai dalaman. Dan keadaan cegahan terbaik dalam diri yang mungkin kita terlepas pandang ialah solat. Solat diri sendiri, solat kita, kekuatan solat kita hingga jadi perisai yang ampuh kepada ancaman atau godaan dosa zina atau segala dosa awalan zina. Tidak mungkin seorang yang suka solat, syok solat, dalam masa yang sama dia suka zina, syok zina. Dua syok itu tidak boleh hidup bahagia sejahtera dalam tubuh atau roh yang satu. Jika ada pun kedua sifat itu, pasti ia akan bergelut, bergasak, bergaduh selalu. Jika solatnya baik, semakin baik, pasti godaan zina itu semakin ditenyih, dihempuk sampai remuk, lumat, hingga akhirnya ditendang keluar daripada tubuh itu. Tapi masalahnya, yang sedihnya, kalau kita lihat secara mudah dan umum, bagaimana keadaan solat diri kita. Apalagi golongan yang paling terdedah dan terliur dengan godaan berbentuk seksual yang bau kepada zina. Iaitu mereka yang belum kahwin lah. Anak-anak muda kita, remaja kita. Bagaimana keadaan solat mereka? Bagaimana nak ratekannya? Antara malas, hingga suka solat. Yang lihat bangun subuh, banyaknya siapa? Muda ke tua? Yang rajin solat jemaah, banyaknya siapa? Muda ke tua? Jadi, adakah perlu tunggu tua untuk suka solat? Tidak, tidak sekali-kali. Suka solat, syok solat dan khusyuk solat adalah juga hak orang muda. Mereka patut dapatkannya. Seawal umur muda yang boleh. Usaha ini patut bermula sekarang. Yalah, bukan tak tahu solat penting. Tapi kenapa masih malas solat? Tak syok solat. Mengapa? Sebab tak betul-betul sedar dan insaf besarnya solat kepada kita. Alangkah bertuahnya jika muda-muda lagi kita dah tak malas solat, senang nak solat dan suka solat. Jadi bagaimana nak dapatkan rasa sedar dan insaf itu? Pertama, balik pada asas. Perlu bersihkan fikiran dan hati kita daripada segala kemusykilan dan keraguan tentang solat. Kerana itu, buat diri sendiri, anak-anak muda saya sendiri dan anak-anak muda daripada umat ini, maka saya membuat kajian untuk pencarian syok solat, suka solat. Akhirnya terhasillah buku ini, Syok di Solat. Bukan buku fiqh solat, tapi suatu buku yang ingin membawa kita kepada suka solat, syok solat. Bermula dengan kita memahami dan menghayati betapa besarnya, betapa pentingnya solat kepada diri dan hidup kita. Kalau boleh, saya cadangkanlah anda dapatkan buku Syok di Solat ini untuk diri sendiri atau anak-anak muda kita. Tak jual di kedai buku. Saya tulis dan terbitkan sendiri. Buku Syok di Solat ini 199 muka surat dalam bentuk soal jawab dengan bahasa santai tapi berfakta dan berbukti. Ada gambar ilustrasi berwarna dan untuk itu juga saya bagi percuma buku Jom Cegah Zina selagi stok masih ada. Nantilah kita sambung lagi ya. Jumpa lagi dalam video saya yang akan datang.
Terima kasih. Wallahu a'lam.